Pada pagi ni ada dua benda je dalam fikiran kita, geng. Jalan yang kita akan lalu ni boleh jadi penyebab kita ke syurga atau neraka. Je gila. Gila aja. Gila geng. Lapau. Tapi ni masa nak balik dan semasa nak perginya ni, driver agak santai, geng. Mungkin sebab driver terpisat-pisat, baru bangun tidur. Pagi tadi keluar je daripada hostel, kita ambil bas dan menuju ke terminal bas Bandar Pokhara ni. Saya rasa dalam 30 minit perjalanan. Kalau tak disebabkan pagi, kemungkinan besar kita akan jalan kaki menuju ke terminal bas Bandar Pokhara ni. Ni suasana pagi dekat terminal bas. Dekat sini kita boleh dapatkan jeep, taksi dan juga bas untuk menuju ke kawasan luar bandar. Kalau datang dalam kumpulan, sewa jeep, geng, lagi selesa. Tapi kali ni kita naik bas. Bas yang kita naik ni bukan orang je, peti ais pun ada, ayam hidup, sayur-sayuran. Dan pagi ni kita akan menuju ke Kampung Gandruk. Dekat 4 jam juga nak sampai. Jadi ambil kursi korang, nikmatilah pemandangan. Baru 15 minit jalan, bas dah nak kena berhenti. Sakit perut, geng. Hello, assalamualaikum dan selamat pagi semua, geng. Pada ini hari kita akan ke Gandruk untuk mulakan sesi trekking kita. Sekarang ni kita berehat di RNR. Nanti dah sampai ni Seroji balik, okey? Habis je urusan dekat tempat tadi tu, kita pun akan meneruskan pengembaraan kita. Sambil-sambil tu biar saya cerita tentang tempat yang kita nak pergi ni. Kampung Gandruk ni terletak di ketinggian hampir 2000 meter. Selain daripada tu, Kampung Gandruk ni adalah kampung terakhir yang boleh kita akses pakai kenderaan yang beroda. Pada masa ni, saya tak tahu nak gambarkan perasaan saya ni macam mana. Nak kata happy tak? Nak kata takut tak? Nak rasa sedih pun tak, geng? Saya rasa ini semua sebab saya masih was-was betul ke tak apa benda aku buat ni. Dalam masa yang sama, tiket flight tinggal seminggu je ni. Jadi sebelum apa-apa hal, saya usah dulu alternatif yang dapat menyelesaikan masalah tiket kapal terbang. Sekarang ni kita dah sampai dekat pekan terakhir, geng. Namanya Pekan Nayapul. Jadi korang cek-cek dulu barang korang. Kalau ada benda yang tak kena dan tak cukup, kita kena beli siap-siap dekat sini. Alright, geng, semua okey sebab kita dah nak bergerak ni. Saya rasa dalam 2-3 jam lagi kita akan sampai dekat Kampung Gandruk. Selepas Kampung Nayapul ni ada satu jambatan. Dekat jambatan ni ada pos pengawal. Sepatutnya kita kena turun dan daftar permit mendaki. Dan dekat sini juga pihak berkuasa akan buat spot check, geng. Masa ni saya bawa drone, tapi saya tak daftar permit. Saya dah risau je kena rampas kan. Dan kebetulan pula masa tu hanya saya seorang je orang luar, yang lain semua orang tempatan. Jadi driver ni mungkin ingat saya ni pun orang tempatan. Dia pun teruskan perjalanan. Saya punya lega masa ni, geng. Walau taraf kereta dah berubah, mula je daripada sini jalan makin parah. Ada tempat bukan kambing je duduk tengah jalan. Tapi pemandangan semakin indah, geng. Dan bermula daripada sini juga kita akan mula rasa suasana perkampungan yang terletak di lereng bukit. Sambil-sambil tu kita boleh tengok macam mana kehidupan diorang seharian. Lepas tu lagi dalam kita pergi, lagi tak masuk akal jalan yang kita lalui. Sampailah kita dekat batu ni, ia menandakan jalan tar berakhir. Dan juga kita makin hampir dengan Kampung Gandruk. Dalam 10 km lagi kita akan sampai, geng. Jadi korang buat relax, sebab saya pun tengah cemas ni. Ada part kalau kenderaan berselisih, salah satu kena tunggu. Sebabnya ini, ada kobau. Sekarang ni kita dah sampai dekat Kampung Gandruk. Bukan main payah nak nyampaikan sini. Lepas tu, apa yang kita tengah buat ni tak ada perancangan yang teliti. Dan sesampai je dekat kampung ni, kan, ada masalah baru timbul. Mula-mula saya plan kalau nak trekking, saya akan trekking kat satu trek ni cuma ambil masa 3 ke 4 hari untuk habiskan dia. Sebabnya jadual penerbangan balik kita tak lama dah. Lepas tu saya pun pergilah lepak dekat satu kedai ni. Cantik view dia. Dan sambil-sambil tu owner kedai ni pun ajak berborak. Saya pun ceritalah apa ajak saya datang kemari. Sekali korang tahu, dia cakap trek yang saya nak pergi ni berada dekat gunung sebelah sana. Jadi saya kena turun balik bawah, lepas tu mendaki naik atas, geng. Saya pun pening kepala lah. Macam-macam now hal. Jadi dalam pening-pening tu, saya pun check lah email daripada syarikat penerbangan. Sekali dia orang respon, saya boleh tukar jadual penerbangan untuk balik nanti. Terus saya anjakkan masa 10 hari dari tarikh awal. Itu pasal lah jadi 27 hari. Dalam masa yang sama, owner kedai ni cakap kat belakang kampung ni ada beberapa trek yang kalau saya nak trekking boleh cuba kat situ. Dan mentara ada
internet tu, saya usah-usah lah informasi tempat tu. Rupa-rupanya kat belakang kampung ni ada satu trek untuk pergi ke Annapurna Base Camp, tapi paling kejap 8 hari. Dan memandangkan saya dah anjak 10 hari jadual penerbangan, saya pun ambil keputusan untuk pergi ke Annapurna Base Camp. Masa ni fikir kalau tak habis trek pun tak apa lah, jalan-jalan dekat mana yang mampu je. Rasa nak patah balik je lah. Lepas tanya sikit lebih kurang arah untuk ke trek Annapurna Base Camp ni dengan owner kedai tu, saya pun memulakan perjalanan geng. Dan saya sesat. Aduh, hari pertama saya dah sesat kat sini. Dah tak tahu nak pergi mana ni. Tak mana-mana jalan yang betul-betul ni.